wajib. Masuk belah surat khabar, masuk belah berita. Dah akhirat lagi nak masuk syurga. Syurga ni syarikat surat khabar dia siap syurga lain. Tak ada. Syarikat warta berita ada buat syurga lain pula. Tak ada. Syurga milik Allah. Allah ni agama Islam. Batu kaya tak ada masalah. Nak menega siapa pitih, siapa dak bilang ke tangan dah pakai mesin tu, tak ada masalah. Nampak? Tak ada barang hadis atau ayat yang mengatakan kalau kamu nak menega jangan siapa jadi kaya, tak ada. Terak. Kaya-kaya lah dah mu pandai menega. Pitih bilion-bilion tak salah. Tapi jangan siapa menyebelahi manusia lawang hukum Quran. Kalau gitu dalam neraka lah tepatnya. Nak yang paling banyak harta korung lawang Islam dalam api neraka. Dan kita ada standard korung dalam Terengganu ni. Dalam Malaysia tak ada. Dia dalam surah ni dia tak akan bilang tangan, pakai mesin bilang piti. Rumah dia. Awak baca bank bilang bilang tangan tak ada banyak. Sebeng kali siapa? Tak sebeng mai tunggil pamah piti. Ada pakai mesin? Ada? Cik bangun nak tengok muka. Tak ada. Nak boleh 800 riyal tu dok gidos sejik. Dak gak cetang sejik dak gak cetang kata mo. Oh dia konon gagak 800 boleh. Berasa ke banyak dah. 800 riyal. Orang kasut 1000 lebih. Mengaji 800. Berasa ke banyak lawang Islam. Dia berasa dak gak cetang dah. Jadi yang paling berkat kitab Quran. Apa jawatan pun kita jawab, kita sandang pakai hadis tu. Fakunu ma'al kitab. Mu kena duduk sebelah kitab. Bukan kitab tulisan untuk guru. Anzalna, kami turunkan ilaika kepada kamu wahai Nabi, mubarakun liyadabbaru ayati, yang sangat berkat supaya kamu memperhatikan akan segala ayat-ayatnya. Tujuan turun Quran supaya manusia ini ikut petunjuk Quran, bukan baca saja. Baca saja Quran tak ikut boleh pahala, tak ikut boleh pahala juga, tetapi tak ikut hak larangan boleh dosa. Batu jangan setakat nak baca sahaja. Biarlah siapa kita dengar orang tafsir Quran. Kita nak tafsir tak erti. Faham? Tidak baru ayatihi ni maknanya kalau kamu pandai kamu tengok ayat-ayatnya. Lepas tu kita ambil terjemahan tafsir Rumi. Ada ayat yang kita faham, ada yang kita tak faham, berhajat pada tafsiran ulama. Betul tak? Tapi ada juga ayat yang kita baca nak menambahkan keimanan kita kepada Allah. Batu jangan duk mengaji tajwid semata-mata. Nak bagian lagu dengan sedap qiraah saja. Dakang tafsir tak mau pergi dengar. Nak belajar tafsir, bukan kita nak suruh nak beli tafsir. Tafsiran tuk guru duduk baca. Nak kita dengar. Nak dan ni banyak kitab-kitab tafsir bahasa Arab yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Dalam Jawi ada tafsir Baidawi, itu tafsir Mu'tabar. Tafsir jalan lain tu takut kita tak faham, dia banyak kod nahu. Nah, kalau tafsir hadis, kitab tafsir Ibnu Katsir sekarang sudah terjemah dalam Rumi, boleh beli. Nah, tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ditafsir dengan hadis. Nah, yang muktabar tu. Beli baca, duduk saja di rumah. Baca dua muka tafsir, sementara anak sekolah balik. Duduk tunggu congok pangkalah, buku tafsir pun tak kereta sutik. Hari ni baca semuka, esok semuka pula. Lama-lama banyak tak kita tahu. Banyak bila ada kita tak faham, kita dengar kuliah tafsir. Oh, baru aku faham ayat ni. Dadang nak pergi dengar kuliah tafsir, internet ada.
Dalam YouTube ada. Nak orang ngajar cukup mudah. Nak 1000 daya. Nak. Tak ada tambah macam-macam alasan. Nak. Kalau tak mau duduk Bukit Tunggal, dia kata jauh, sejik belah Ketang. Nak. Dah sejik Kampung Laya tak ada. Dah awak duduk di mana? Duduk Bukit Tunggal. Tak ada lagi. Dah belah Ketang ada mana esok. Jauh. Bingung kita tengok jauh. Bukit Tunggal sini berapa kilo? 3 kilometer. Kalau batu 2 sama 3 kilometer. 3 kilometer kalau anda kak dah masuk gear 3, gear 2. Betul tak? Dah. Dia kata jauh. Jauh. Saya duduk Bukit Tunggal. Nak. Dia kerja mana? Kerja Marang. Bagi yang makan Ketara dekat Marang. Nak. Bagi yang nak dengar jauh 3 kilometer. Nak. Itu cekek kok isap mata. Aku padang muka. Nak. Boleh jauh Bukit Tunggal depan tu rung 2 kali congek lapar lu. Nak awak ke mana ke dia? Nak. Bagi makan puluk nu Tanjung Aling makan puluk. Nak Batu Pahat sewa bank. Bank nek tu 13 orang muat makan pulau. Nak daripada Kuala Berang tu makan puluk Batu Pahat. Nak tak pergi anak 2 pupu ni diorang ngajak jauh boh. Nak lepas tu bodoh siapa kemapu bang tanah. Nak perhati ayat-ayat dia. Ada ayat tentang hukum halal haram, sah batal, syarat rukun, cerita dahulu kala, kisah alam barzah, dosa pahala, kisah kiamat, kisah para nabi, kisah wali-wali Allah, kisah syurga neraka dan padang mahsyar. Nak yang tidak jemu kita baca. Nak habis ulang dok jemu. Ambil kitab tafsir tu, nak baca baca. Nak sari semuka boleh ilmu. Nak bukan kata larang buat kerja dah 10 jam, beri 15 minit malam-malam selok kitab tafsir. Dak pandai Arab Jawi, dak pandai Jawi Romi. Nak dan sunat masuk ke dalam semayang dengan rajin. Wallahu a'lam.